Mak, busy kau, Mak? What? Aku nak tolong ni. Tolong apa tu? Besok, aku ada buat interview dekat office Han. Office aku? Ha. Masuk office aku? Ha. Tapi kan Cak Han tahu, aku biasa-biasa je. Aku minta tolong Han. Tolong apa pula? Han kan dah lama kat office tu. Ha? So, Han campingkanlah dengan Han punya bos tu untuk acceptkan aku. Ni adik, dari dulu sampai ke sekarang, Syed misahkan aku. Tak apa, nanti kebelanjaan. Bukan, Riza Han tak elok pasal nak masuk office. Aku kurang-kurang dulu pun 7A, 8A. A nak cari pun susah. Susah nak masuk je. Tapi Han dah lama kat situ. Han tolong je lah aku. Dia bukan kira lama, Okey, terima kasih. kelayakan. Terima kasih, bang. Nanti tolong kau. Okey, terima kasih kerana datang ke Menduka hari ini. Selalunya keputusan akan ambil dalam masa 3 hari macam tu. Nanti apa-apa saya akan hubungi untuk keputusan awak dapat. Tapi baik, saya rasa saya boleh dapat kerja ni sebelum 3 hari. Yakin? Saya rasa macam tu. Okey, saya harap saya dapat kerja ni dalam masa 3 hari sebab saya bawa impian banyak untuk kawan saya. Okey, apa-apa nanti saya hubungi kemudian, okey? Okey, terima kasih banyak. Selamat dengar bos. Ini merupakan daftar maklumat dari cara yang telah saya penuhi tadi. Bagi pendapat saya untuk cara yang terbaik bagi syarikat kita, wanita ini. Okey, nanti saya cek. Okey. Terima kasih bos. 2, 3. Hello? Ibu, adik rasa adik boleh dapatlah kerja ni. Kita kan nak ubah nasib hidup keluarga kita. So, ini bos. Ya? Bos saya bos. Ya. Nak tanya, tadi kan ada budak baju hitam datang interview dengan HR lah bos. Ya. Tu sebenarnya dia saya boleh tak saya nak minta tolong bos ambil dia kerja dengan kita? Tak boleh, dia candidate yang tak baik. Kenapa dia fikir dia tak baik bos? Dia dah pun tak okey dan kita dah apa sikit. Oh sebenarnya yang tu saya pun belajar dia kerja. Mungkin dia boleh kerja dengan elok kalau saya belajar dia untuk kerja dengan baik untuk company bos. Ya bos. Anak ni dia tak ada skill. Yang candidate yang satu itu memang ada skill. Ada bos. Boleh bos. Ni saya ada diraya sikit bos. Ambil. Ambil bos. Ambil yang saya diraya dia. Bos. Ambil adik saya dah bos. Itu deposit dia bos. Okay bos. Ambil adik saya lah. Okay bos. Hello? Ya, SPRM di sini sedang membantu. Selamat pagi puan. Saya nak lapor kes rasuah. Okey. Nanti apa-apa pihak kami akan buat tindakan. Maaf, ni Encik Umar ke? Okay, saya daripada SPRM dan saya nak bagi tahu yang Encik telah disyaki dalam kes rasuah. Mana ada? Kalau macam tu, tak apalah Encik ikut je tadi.